RTV, realistik, terkini, versatile. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahira, wakil wartawan dari RTV. Hari ini, 17 Mac 2026, sekolah kami mengadakan peluncuran nilam. Jom kita saksikan. Jadi di sini saya selaku penjelas kira menyeru warga terlibat agar memberi galakan kepada Maka berakhirlah majlis peluncuran nilam pada hari ini. Jumpa di video akan datang. Realistik, terkini, versatile.